Yang menariknya, diamond ni dibuat daripada satu unsur sahaja, iaitu karbon. Karbon ni juga adalah unsur yang sama digunakan dalam pensel, iaitu grafit. Jadi, kenapa diamond berbeza dengan grafit? Jawapannya terletak pada susunan atom. Dalam diamond, setiap atom karbon ni akan terikat dengan 4 atom karbon yang lain. Ikatan atom dalam diamond ni memang sangat rapat dan tersusun dalam struktur 3 dimensi yang sangat kuat. Inilah yang menyebabkan diamond tu sangat keras. Manakala dalam grafit, setiap atom karbon ni akan terikat dengan 3 atom karbon. Ikatan antara lapisan atom ni sangat lemah. Jadi dia mudah terkopek dan lembut. So apa yang membuatkan atom karbon ni boleh terikat dengan cara berbeza dalam diamond? Sebabnya datang daripada suhu dan juga tekanan yang ekstrim. Keadaan ekstrim ni berlaku kira-kira 150 hingga 200 km di bawah permukaan bumi. Namun diamond tetap ditemui berhampiran dengan permukaan bumi kerana ia dibawa naik oleh letusan gunung berapi yang dipanggil kimberlite.